Menjelang akhir pelajaran ini, anda akan membaca huruf Korea baru. Tiada perlu menghafal. Mari kita mulakan. Ingat rahsia hangul. Setiap huruf berbentuk seperti mulut anda ketika anda mengucapkannya. Ini adalah huruf. 쌍기역, Bunyi seperti keke, ia adalah tegang, tempat yang sama. Lebih ketat, tiada udara. Sekarang tambahkan dokal dan dengar. 가, 고, Ini adalah huruf. 쌍디귿, Bunyi seperti titi, ia adalah tegang, tempat yang sama. Lebih ketat, tiada udara. Sekarang tambahkan dokal dan dengar. 따, 또, Ini adalah huruf. 쌍디읒, Bunyi seperti pipi, ia adalah tegang, tempat yang sama. Lebih ketat, tiada udara. Sekarang tambahkan dokal dan dengar. 빠, 고, Ini adalah huruf. 쌍시옷, Bunyi seperti SS, ia adalah tegang, tempat yang sama. Lebih ketat, tiada udara. Sekarang tambahkan dokal dan dengar. 싸, 쏘, Ini adalah huruf. 쌍지읒, Bunyi seperti JJ, ia adalah tegang, tempat yang sama. Lebih ketat, tiada udara. Sekarang tambahkan dokal dan dengar. 짜, 쪼, Gabungkan konsonan dan dokal, dan anda akan mendapat suku kata. Seperti blok binaan. 가, 고, 따, Giliran anda. Bacalah ini dengan kuat. Berhenti jika perlu. 가, 고, 따, Menakjubkan. Anda baru sahaja belajar 5 konsonan. Anda sudah boleh membaca lebih banyak Korea daripada semalam. Sekarang kunci dalam. Pergi ke korean.wiasum.com. Latihan percuma. Tiada pendaftaran. Pautan ada di bawah.